Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini Aisyah nak buat kek lapis Isabella yang berwarna-warni, lembut dan sangat sedap. Mula-mula kita pukul mentega sehingga kembang. Kemudian masuk gula dan pukul lagi. Masuk kuning telur sebiji demi sebiji, pukul lagi sehingga adunan sebati. Pukul lagi, kemudian kita masukkan 12 biji putih telur, pukul lagi. Masuk ovalet, kemudian masuk tepung gandum yang telah diayak, masuk susu pekat, adun adunan sehingga sebati. Bahagi adunan kepada 3 bahagian, warnakan hijau, warna merah dan warna kuning. Selepas ini kita akan melapis kek sebelum dikukus. Letak kertas minyak pada dasar loyang kek. Lapisan pertama, Aisyah pilih warna kuning. Setelah lapisan kuning ini rata, kukus sehingga masak. Untuk lapisan kedua, warna hijau dan warna merah untuk lapisan ketiga. Setelah itu susun kacang gajus yang telah dibakar di atas permukaan kek. Lapis pula dengan warna kuning, kukus sehingga masak. Kemudian ratakan lapisan hijau, susun buah kurma di atas kek. Buat ceri untuk lapisan merah. Ulangi proses melapis dan taburan buah sehingga adunan habis. Kukus selama 3 ke 4 jam sehingga kek masak.